Assalamualaikum, hai. So hari ni aku nak mulakan video ni dengan kita respon satu komen ni. Dia kata sedap aku cakap yang HG Android Genetic punya skim ni scam lah apa benda. Kemudian dia kata Bank Negara tak masuk dalam list itu sebab tak ada orang report. Lagi satu, dia kata kita tabur fitnah dan menutup pintu rezeki online. Kita kata kita tabur fitnah kepada Hendrix Genetics. So saya nak bagi tahulah, Hendrix Genetics sendiri nafikan ni skim mereka. Search je Hendrix Genetics, tengok lihat atas sekali, baca atas important notice ni. Unauthorized products and financial offer claiming to be a Hendrix Genetics akan diseketing online. Ni lah yang korang duk main kata Hendrix Genetics. Kalau Hendrix Genetics tu sendiri kata tu bukan diorang punya skim, tu aku fitnah company mana pula? Korang tahu ke nama company yang korang duk melabur Tu satu. So saya just nak beritahu satu ni lah, website Hizrada tu pun dah tergolek, dah tak hidup dah. Sekarang dia dah pakai hgjj.click. So kita try search terus. Ni lah dia punya WIS. Kita tengok dia baru beli domain ni 28/10/2025. Baru je dalam tak sampai dalam seminggu lepas macam tu baru beli. Memang sangat baru. Dan tak logik lah satu company pelaburan dan sebagainya nak tukar website banyak kali. Memang tak logik. Satu je sebab dia kenapa dia tukar banyak kali, sebab nak lari daripada domain-domain yang dah di report, yang dah di block, yang kita dah review macam ni. So dia try tukar-tukar banyak kali. So fikir situ je lah logiknya. Okay, itu saja. Harap video manfaat. Sekian, terima kasih.